Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel saya, Masri Muhammad, di dalam siri Ziarah Masjid Malaysia episod yang ke-88 kali ini. Semoga kehidupan kita semua diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan berada di dalam kandungan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, saya sekarang ni sedang berada di kawasan Bandar Baharu, Kedah, satu kawasan yang terletak di bahagian selatan negeri Kedah, berhampiran dengan sempadan dengan negeri Perak melalui Bandar Parit Bunta dan juga negeri Pulau Pinang melalui kawasan Nibung Tebal. Jadi masyarakat di sekitar kawasan ini boleh sahaja memasuki tiga negeri ini bila-bila masa dalam masa yang singkat sahaja. Saya sekarang ini sedang menuju ke sebuah masjid yang nampak jelas daripada roundabout ini, bulatan ini, dan ianya merupakan sebuah mercutanda yang utama di Pekan Bandar Baru ini. Alhamdulillah, saya sudah hampir sampai dengan masjid yang dimaksudkan tadi, dan yang sangat menonjol di sini ialah struktur menara azannya dan sebuah kubah berbentuk berbawang di atas bangunan utamanya. Saya sekarang ni sedang masuk di pintu utama ini. Agak sempit ya pintu ini untuk masuk ke kawasan perkarangan masjid, dan juga kelihatan di sini kawasan parking di dalam tapak masjid ini agak sempit juga. Di sebelah kiri ini adalah menara azan, dan terus saja saya ke hadapan ini untuk saya parking kenderaan. Ia agak lengang saja masjid ini kerana ianya bukanlah waktu solat utama. Daripada maklumat yang saya dapati bahawa pembinaan masjid ini bermula sejak tahun 1980-an lagi dan siap sepenuhnya pada bulan Januari 1988, dibina di atas sebidang tanah wakaf yang diwakafkan oleh Haji Awang bin Musa, tokoh tempatan yang terkenal di kawasan ini. Daripada pandangan udara ini, saya lihat bentuk masjid ini agak moden, dan seperti yang saya sebutkan tadi, ada dua struktur utama yang sangat menonjol. Yang pertama, menara azan di bahagian hadapan itu, dan juga kubah utama yang berbentuk berbawang berwarna kuning di atas bangunan utama masjid ini. Sementara itu, kelihatan di sini ada 6 buah kubah yang kecil diletak di atas 6 buah tiang, 4 antaranya di penjuru bangunan ini dan 2 di bahagian hadapan. Dan di bahagian porch, di bahagian hadapan itu ada juga kubah yang agak kecil sedikit daripada kubah utama, dikelilingi juga dengan sebanyak 4 buah kubah kecil. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, kalau kita lihat di sini, lokasi masjid ini sangat strategik, berada betul-betul di tepi jalan utama di Pekan Bandar Baharu ini, menjadikan ianya satu mercutanda yang sangat menonjol yang boleh kita lihat dan nampak apabila kita melalui di kawasan ini. Saya juga dapat merasakan bahawa di kawasan ini adalah satu kawasan yang suasananya sangat tenang, tanpa hiruk pikuk bandar, nyaman, dan juga masyarakatnya santai-santai sahaja, tidak terburu-buru dan tidak sibuk-sibuk dalam menjalankan aktiviti harian mereka.
Ya, saya sekarang ni berjalan perlahan-lahan menuju ke Dewan Solat Utama Masjid Al-Hamimi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, nawaitul aitika fi hazal masjid lillahi ta'ala. Ya, beginilah suasana di dalam Dewan Solat Utama masjid ini. Kapetnya berwarna kuning dan saya lihat pencahayaannya sangat baik, dan kita tidak perlu memasang lampu di waktu siang hari. Saya lihat ada kerja-kerja pembaikan ataupun maintenance yang sedang dijalankan sekarang ini. Selesai solat dan juga berdoa tadi, saya terus sahaja ke bahagian hadapan ini untuk melihat dengan lebih dekat mimbar dan juga mihrab masjid ini. Di kawasan mihrab ini kita lihat ada sebuah mimbar yang sangat unik dan menarik, dibuat daripada kayu sepenuhnya dengan ukiran tradisi Melayu yang sangat cantik dan menarik. Sementara itu, di bahagian atas ini, di sekeliling Dewan Solat Utama masjid ini, kelihatan kawasan-kawasan ruang solat tambahan yang mungkin akan digunakan apabila diperlukan. Alhamdulillah, saya baru saja selesai iktikaf dan juga solat di masjid ini. Sangat berpuas hati dengan ziarah saya kali ini. Sebuah masjid yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan juga sosial di kawasan ini. Walaupun sudah berusia lebih daripada 30 tahun, masih kekal bersih, berfungsi dan menjadi mercutanda di kawasan ini. Dan masjid ini pernah dinobatkan sebagai masjid terbaik seluruh negeri Kedah bagi kategori bandar dalam tahun 2022 yang lalu. Sekiranya sahabat-sahabat dan kawan-kawan berada di sekitar kawasan Bandar Baru Kedah ataupun di kawasan Parit Bunta Perak ataupun kawasan Nibong Tebal Pulau Pinang, bolehlah datang ke Masjid Al-Hamimi ini untuk ziarah dan iktikaf sebuah masjid yang menjadi mercutanda utama di Gateway Selatan Negeri Kedah Darul Aman. Semoga masjid ini akan terus kekal menjadi pusat perpaduan dan aktiviti komuniti yang menjadi kebanggaan penduduk Bandar Baru Kedah dan juga kawasan sekitarnya. Terima kasih kerana sudi menonton video saya kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di dalam video-video saya yang akan datang. Sementara itu, salam hormat dari saya, Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.